Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasamu puan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Pada tanggal 10 Disember 1966, bersamaan dengan 26 Sya'ban 1386 Hijri, tarikh keramat bagi pasangan bertuah Encik Awang Kecik bin Saleh dan Puan Saadiah binti Mat Taib apabila dikurniakan seorang puteri diberi nama Nur Raziah di Pekan Pahang, merupakan anak ke-11 daripada 12 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sri Maulana dari tahun 1 hingga tahun 6. Maka bermulalah pencarian ilmu yang pertama baginya. Detik waktu menginjak pantas dan tahun silih berganti. Setelah 6 tahun di sekolah rendah, beliau meneruskan pendidikan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Tengku Abdullah, Pekan Pahang sehingga tingkatan 5. Selepas itu, beliau menyambung pengajiannya ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Ahmad, Pekan Pahang. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran meneruskan pengajian keguruannya di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuantan Pahang dalam pengajian Melayu dan pendidikan seni. Puan Hajah Nur Raziah kemudiannya diterima masuk ke Asyai University dan dianugerahkan ijazah sarjana muda dalam pengajian bahasa Melayu. Selamat pagi, Cikgu. Ucapan keramat pertama beliau terima pada tanggal 3 Januari 1989 di Sekolah Kebangsaan Indira Shah Bandar, Pekan Pahang. Beliau seterusnya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Datuk Laksamana Raja Mahkota Teluk Intan, Perak sehingga September 2011. Pada tahun 2011, beliau telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Di sinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan perkhidmatannya. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2003 dan 2018. Benar jugalah kata pepatah, kalau jodoh tak ke mana. Akhirnya dua hati ini bersatu dengan ijab dan kabul dengan restu seluruh ahli keluarga tercinta. Justeru bertautlah kasih, berpautlah ikatan sayang antara Puan Hajah Nur Raziah dan pasangannya Puan Haji Farid bin Muhammad Sa'ad pada 26 November 1989. Pasangan ini telah dianugerahkan dengan 5 orang cahaya mata, iaitu 2 orang perempuan dan 3 orang lelaki. Anak sulung pasangan ini, Muhammad Abdullah Afiq, berusia 33 tahun, diikuti Lina yang meninggal dunia 3 jam selepas dilahirkan. Anak ketiga beliau diberi nama Imam Faik, 28 tahun, diikuti Muhammad Aqil Hakim, 22 tahun dan Muhammad Nabil Faik, 20 tahun. Keempat-empat anak pasangan ini berjaya dalam bidang masing-masing dan mempunyai kejayaan yang dibanggakan. Dan kini Puan Hajah Nur Raziah dan pasangannya Tuan Haji Farid boleh tersenyum gembira kerana telah dikurniakan dengan kehadiran cucu pertama dalam keluarga mereka. Tahniah diucapkan.
Semoga kebahagiaan yang dimiliki oleh keluarga ini akan terus berkekalan dan berpanjangan hingga ke akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kekuatan hadirmu semua indah dalam diriku bertempat hanyalah kamu melengkapi diriku. Berpisah kita untukku sedar semula, bintang malam setia seperti dirimu, tetap pudar menghilang, tiada gantimu, dan ku masih terasa degupan jantungmu. Tanpamu lagi, tanpamu ku tempuhi terpisah kita hanya untukku sedar semula, bintang malam setia seperti dirimu, tetap selamat bersara. Alhamdulillah, cukup juga 36 tahun hikmat sebagai seorang guru. Dan lepas ini insya-Allah jangan ingat lagi lah sekolah-sekolah, ya. Jagalah abang ni yang dah tak lama lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Mama. Selamat bersara. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Okay, hai Mama. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat bersara buat Mama. Semoga Mama sentiasa dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan semoga Mama berbahagia dalam alam persaraan bersama keluarga yang tercinta. Assalamualaikum Mama. Selamat bersara diucapkan. Semoga Mama dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira di sebagai keluarga. Assalamualaikum dan selamat berhubung Cina. Semoga dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Selamat bersara Mama. Semoga Mama terus diberkati dan diberikan kesihatan serta kebahagiaan yang berpanjangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat ibu mentuaku, Puan Hajar Raziah binti Awang Kecil.
Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan selamat pagi jaya untuk masa akan datang. Tahniah. Saya Muhammad Sahar. Selamat bersara Cikgu Radia. Kak Faiz. Hai Kak Adi, saya Kak Faiz. Selamat bersara Cikgu Radia. Cikgu mengucapkan selamat tinggal. Jaga diri baik, belajar sungguh-sungguh, jaga akhlak, jaga solat. Jangan sekali sombong. Semoga kita jumpa lagi. Maafkan cikgu. Cikgu bukanlah cikgu yang terbaik untuk kamu semua. Cikgu mohon maaf atas segala kesalahan yang telah cikgu lakukan selama 3 tahun cikgu bersama kamu. Maafkan cikgu yang semua sayang. Doakan cikgu sentiasa sihat dan kuat untuk ibadah.